Welcome to my channel, Asha Azman. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube. So, today, kalau dah rasa vibe macam ni, apa lagi? Tak lain tak bukan, maybe segmen seram? Okay, so actually, I don't know what I want to do, but sorry, I using my phone lighting. So, actually, it's a very random, but I can say this one can be more. Oh, sorry, cannot see me. They can be like very dim, you know, like very dim. Too dim lah. Wait. Okay. So kita like this, okay? Okay guys. So macam yang aku cakap, quite sejuk aircon. Boleh tahan ya. So macam aku cakap dengan korang yang this is very random video. It's nothing related to anyone or anybody. Only me in the room. Now it's like almost 2 o'clock, 1:57. Oh my god. I'm quite nervous. And by the way, I just want to try my new mic. Hello. Okay. So, aku buka Blogger dan aku jumpa satu segmen yang macam agak menarik untuk topik kita pada malam ni. What is that? Okay, it's a flashlight. Punya apa ni? Punya pancaran. So kita nampak topik ni adalah topik. Ada pun seram sangat. But it's okay. Alright. Like this. Okay, so sekarang ni cerita dia adalah tentang perkemahan berhantu. Okay. Dengan kiraan 1, 2, 3. Sebelum tu baca doa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kadang-kadang kita baca-baca ni benda tu macam mantra tau. But it's okay. We saja nak baca macam buku cerita. It's okay. Alright. So, dengan kiraan Bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3. Cerita hantu. Okay. So topik ni adalah perkemahan berhantu. Okay. Untuk mengisi hari libur, maka Doni mengajak teman-teman kuliahnya. Macam Indonesia pula ya. Okay, tak apa-apalah. Okay, untuk pergi berkemah di suatu tempat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Aku pun baca, kau main. So, Doni, dia pergi tempat yang, macam mana orang nak cakap? Bunyi apa tu? Ya, macam-macam Aku tengah buat vlog aku ni. Okay, so, aku tengah... Alright, so dia sambung balik. So Doni ni dia pergi tempat perkemahan yang dia tak pernah pergi. So Doni ni mendapat sedikit informasi mengenai lokasi yang katanya terkenal dengan angker itu. Amboi kau Doni, kau buat paranormal ke apa ni? Okay. So oleh itu Doni dikenali para sahabat adalah sang petualang sejati, merasa sangat tantang yang... Apa bahasa Melayu kau ni? Okay, whatever. Namun membuat hati Doni kecewa. Kenapa aku nervous? Sebab aku tak tahu baca ke apa? Aku ni bodoh membaca ke apa? Astaghfirullahaladzim. Okay. Alasan kerana takut dan jauh. Tapi tidak apalah menurut Doni, kerana tekadnya sudah bulat dia merakapkan sejauh mana si keangkeran daerah itu. Okey. Jadi singkat cerita,
Okey, kita sambung tadi. Mana tadi? Maaf tadi tiba-tiba dia terstop. Dia tak boleh ada gesture tangan. Dia macam automatically. But it's okay. So, dia ada 3 kawan. Donnie, Bram dan juga Vivi. So, mereka berangkat membawa perlengkapan dan perbekalan masing-masing di dalam ransel. Ransel tu apa pula? Okay, mungkin bekas lah ataupun beg. Okay, kita buat andaian sendiri. It's okay. Mereka sambil mengayuh sepeda. Naik sepeda? Dengan semangat, okay, mereka bertiga melalui jalan yang sangat terjal. Terjal dan berliku-liku. Sangat sempit lah mungkin. So, jalan aspal. Apa ni? Vlogger aku cari ni, ya Allah. Very random. But it's okay. So, di pohon pinus yang menjulangi tinggi di sekelilingnya, udaranya sangat sejuk dan dingin, menusuk tulang. Dan tempatnya pukul 6 sore. Okay, memang Indonesia ni. Kau ni memang buat aku macam tak boleh nak baca ni. Okay. Cuy, akhirnya sampai juga, ujar si Vivi dengan girang gembiranya sambil menyadarkan sepedanya di sebuah pohon pinus sangat besar dan tinggi. Donnie dan Bram tidak mahu ketinggalan. Mereka berteriak sekuat tenaga untuk melepas rasa rianya sehingga memecah kesunyian hutan itu. Okey. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Okey, mungkin ini seramnya. Okey. So, kenapa aku yang nervous? Aku ni takut ke apa ni? Ya Allah, Tuhanku. Bismillah. Okay. Alright. So, mereka dengan sangat asyik menikmati dingin angin malam tu sambil bernyanyikan dan bermain gitar di sekeliling api unggun. Weh, sumpah aku bukan tak tahu baca. Kau tengok ni. Dia punya perkataan tu membuatkan aku tak boleh nak baca properly, you know. But it's okay. Okay, tiba-tiba Vivi menjerit ketakutan setelah dilihat di dalam api bunganya batuk-batuk kelapa yang mereka bakar. Batuk-batuk kelapa tu macam sabuk-sabuk kelapa. Dan kayu itu juga terlihat seperti tulang belulang manusia. Dengan sigap, Donnie pun menutup mulut Vivi yang dari tadi terus-menerus menjerit histeria. Like that. Jadi, kalau aku lempang Vivi tu. Memang benar bahawa tempat itu adalah pembantaian massal. Ini aku tak tahu. Tolong komen di bawah ya. Pembantaian massal itu apa? Suasana semakin mencengkam. Okey, mereka bertiga ketakutan dan merasa merinding. Mata Donnie melirik ke sana ke sini. Okey, tak. Melirik ke sana kemari, melihat sekeliling. Pohon-pohon pinus yang terlihat gelap itu tiba-tiba berdesis dan bergoyang ditiup kencang anginnya. Okey. Ini bapa di universiti yang mana ini? Udaranya semakin dingin. Mereka putuskan untuk memadam api dan api masuk ke dalam kemah. Okey. Dia ada macam Melayu sikit, dia ada macam Indonesia sikit. Okey. Kerana mereka merasakan kengerian yang sangat, maka Donnie dan juga Vivi memadamkan memadamkan lampu. Allah. Sehingga suasana tergelap gelita lah bang. So, angin yang berhembus semakin kencang dan membuatkan tenda kemah bergoyang kencang. Vivi semakin ketakutan sahaja dan Bram terus berusaha menenangkannya. Don, kamu lihat tak? Kata Bram sambil menelan air liurnya dalam-dalam kayak gitu, kayak minum air. Okey. Tanya sambil menyingkirkan wajah, menempelkan mata mencelah-celah di tempat Bram kayak lihat kayak gini. Tetelan air liurnya. Okey. Donnie melihat ada orang menyalakan unggun api mereka dan duduk mengelilinginya.
Okey, ada orang duduk dekat unggun api. Sungguh sangat menakutkan kerana wajah-wajah itu terlihat hancur. Okey. Terkelupas dan banyak dilumuri darah, pucat dan pandangan yang kosong. Donnie dan Bram bergerak ke tengah dan saling pandang each other. Okey. Ada Englishnya di sini. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Okey, diorang tak tahu nak buat apa. So sekarang ni mereka melihat tubuh Vivi. Amboi. Okay, tak payahlah cerita tubuh-tubuh ni Jadi kita skip. Donnie dan Bram pun lesu tercengang melihat jasad. Kok Vivi mati? Seakan hanyalah sebuah mimpi. Kemudian dari arah luar unggun api, mereka sangat marah. Ternyata makhluk itu memandang bahagian tubuh Vivi tadi hingga gosong. Okey. Maksudnya Vivi tu dia dah mati awal. Tiba-tiba di sebuah desa, heran kenapa orang-orang melihatinya dengan ketakutan menjauhinya. Donnie tidak terlalu menghiraukan dan tetap saja mengayuh sepedanya dengan perlahan dan semakin merasa berat. Hei, yang kau bawa tu bukan manusia. Tak. Hei, yang kamu bawa itu manusia atau bukan? Tanya seorang warga di pagi-pagi buta itu. Donnie heran dan melihat ke belakang. Dua makhluk yang tak pernah dia jumpa adalah arwah Vivi dan Bram yang sedang duduk di bangku belakang sepeda sambil melotot marah ke arah Donnie. Oh my god. I totally goosebumps. Seriously, I'm not joking. Oh my god. Sudah mati. Itu je cerita dia. Cerita Donnie dan Bram. So, summary-kan semua cerita ni. So, si Donnie ni, dia pergi tempat yang perkemahan yang berhantu dekat tengah-tengah hutan. Dan dia bawa kawan. Kawan yang dia jumpa tu adalah kawan yang aku baca kat sini. Kawan yang dia jumpa tu adalah kawan online. Namun membuat hati Donnie kecewa. Jadi kawan online dia ajak. Singkat cerita. Okay. So, si Bram dengan si Donnie ni kawan sejak bila? Dan siapa Vivi ni? Aku tak nak faham sangat. Dan aku macam stres. Sebab dia macam bahasa dia macam ada Indonesia, ada Malaysia sikit, ada English macam tu. Okay. So cerita dia semuanya pasal Vivi. Vivi tu histeria dan Vivi tu sekarang ni hantu. Okay. So sekarang ni kita tak payah faham sangat benda ni. But untuk pengalaman aku berkemah, aku bukan nature person tau, yang suka berkemah, yang macam I'm not the beach person. Not beach person. Aku bukan orang-orang yang suka pantai sangat. Aku okay untuk macam kau nak OOTD kat situ, okay. But usually waktu zaman-zaman sekolah ada. Waktu zaman universiti ada. Aku ada join satu kempen, aku lupa, kempen semangat jati diri. Ambil kau.
So macam cikgu-cikgu ni bawa murid-murid pergi ke lawatan sekolah macam tu. So perkemahan aku tu macam satu kemah tu 4 orang. Aku ingat lagi 4 orang. Lepas tu dia macam nak cakap macam tak ada apa sangat untuk akulah. Jadi ada satu group wanita ni, aku tak kenal sangat, lupa nama dia. Tak payah mention lah kalau kenal pun buat apa aku mention dia. So sekarang ni dia macam tiba-tiba dia terdiam, dia tak bercakap, nanti tengah malam dia macam joget ulit mayang kat gitu. Keluarin don aku. Jadi dia ni macam mana nak cakap macam so dia macam pelik lah pada malam tu. Jadi kita orang ni yang macam okey ni, kita orang kena buat night walk tau malam tu. So malam yang kita orang buat night walk tu kena buat seorang-seorang, bukan group by group. Dia macam mana nak ibaratkan macam kau daripada KLCC. Ni aku cerita kat part Malaysia aku tak nak cerita kat tempat lain, aku tak tahu. Kalau aku cakap Paris sekarang, Eiffel Tower pergi bangunan ni kau tak tahu. So jadi macam ibaratkan kat Malaysia So dia macam daripada KLCC tu kau berjalan sampai kat Central Market. Kau boleh bayangkan tak KLCC? Kau lalu Bukit Bintang, lepas tu kau lalu dekat apa tu nama tempatnya? Bukit Bintang. Aku pun dah lupa dah. Bukit Bintang, lepas tu Jalan Alor. Lepas Jalan Alor tu kau terus sikit dalam 10 minit macam tu Central Market. Dia macam tu jauhnya. Tapi setiap point yang kita jalan tu dia ada macam stopping, macam untuk kau menandakan yang kau hadir. Kau kena ambil satu flag. So sekarang cerita dia, aku tak rasa seram sangat, but a lot of people telling me that time they saw a lot of people, they say that they find the orang asli yang macam hugah-hugah dia, faham tak? Jadi that time aku tak jumpa benda-benda ni, dan aku tak nak jumpa kalau boleh, dan kita pun tak minta, tapi benda tu boleh rasa. Contoh kalau macam kat tempat kerja ke yang aku punya ni dia macam overheat dah, tapi but it's okay, I love it, just overheat. So dia kalau macam kat tempat kerja ke macam tu ada, tapi aku tak hiraukan sangat. So kita jangan meminta. So untuk aku experience hantu ni ada, tapi kita cerita pada hari lain. Sekarang ni ni cerita untuk yang pertama, dan cerita kedua kalau korang nak, please subscribe, like and comment, okay? But I will promise you I will story my story, and seriously really scared, you know, really menakutkan, yang di luar jangkaan kayak gitu. But please don't compare me with anyone, but I will try my best to do my old things. And I hope you enjoy and you like this video. Please, if you want more, just put in the comment and subscribe, okay? Thank you so much guys for watching. And minta maaf kalau untuk kali pertama ni aku macam nervous untuk nak buat cerita hantu, dan aku tak tahu macam mana nak handle the guideline of story. But I will learn more, okay? But please don't judge me. If you have something to say, just say in the comment. But I wish the good things in the comment. But if bad things, I will take it and do it better. Wow, speaking English. Okay, kalau siapa-siapa yang nak bagi keterangan pasal aku bagi cerita hantu ni macam kaku-kaku ke, sila letak kat komen. Kalau komen yang baik-baik je kalau boleh. Kalau yang tak baik tu tak apa, saya ambil dengan hati yang terbuka dan saya akan perbaiki lagi. Okay? Thank you so much for watching, and I hope you guys enjoy. And I'm sorry if I say something wrong and nothing related with that people, like I can say yang mati ataupun yang hidup. I never judge any language for Indonesia or Malaysia or also orang asli. This is just like content for me, but
I'm so sorry in the video that I am saying something wrong. And kalau saya ada cakap apa-apa yang salah, maafkan saya. Tak ada apa-apa yang saya nak pertikaikan. Okay? Thank you so much for watching and see you again. Goodbye.